Assalamualaikum and good morning guys. Welcome back to my channel. Yang mana baru sampai ke channel ni, aku ucapkan selamat datang. Dan yang mana dah lama ni berada dalam channel ni, aku ucapkan ribuan terima kasih guys. So hari ni kita sambung challenge kita untuk dapatkan tercedok sampai kita boleh tukar tayar belakang motor. Okay guys, so di video lepas aku dah buat aku dah cedok dan mendapat dalam around 12 order. So hari ni kita tengok berapa order kita akan dapat. Kalau cukup hari ni juga kita pergi tukar tayar. Macam guys. So aku doakan korang semua dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dan happy working guys untuk para rider guys. Ya, pagi kena semangat, kena happy guys pagi. Okay, sekarang dah pukul 10 suku. Aku keluar lewat sikit. So kita tunggu first order. Order belum masuk lagi. Bila dah masuk, aku akan sambung balik. Okay guys, see you. Guys, order first kita dah masuk. Jom kita collect order. So jom kita collect order yang pertama. Let's go. Okay guys, dah sampai. Guys, jom kita pick up order yang pertama. Dua, tiga. Ini ke bang? Satu ni kan? Nah. So jom kita hantar ke Zamrud. Hantar ke Zamrud. Tahu. Tak ada dulu. Okay, kau senyap tu. Okay, jom kita hantar order yang pertama. Ya. Jumpa korang semua di rumah customer yang pertama. Let's jom. Okay guys, dah sampai first location. First customer punya location. Sini Jalan Zamrud, komponen atas tau. Ni kalau rider dia akan bagi access card. Yang 5 lah. Ya. Terima kasih. Ya, dah sampai. Ini semua. Assalamualaikum.
Ambil gambar. Alright. Let's see. Then it's 70 meters, turn left. Okay guys. Alhamdulillah dapat order yang kedua di section 7 anda order bagi. So let's go, kita collect order yang kedua. Go. Okay guys, kita hampir sampai ke restoran Farhana. Jom kita kali order. Parking di sini. Parking sekejap aku harap-haraplah order dah siap. Tolonglah. Malas tunggu order. Alright, Farhana 062 tarik. Dua-dua Terima kasih. Alhamdulillah sudah order seawal. Sutullah. So kita buka yang ni. Okay, lagi sikit. Okay. Okay, boleh. So order yang kedua kita dah pick up. Dan tengok Bukit Mahkota. So let's jom kita pergi hantar order yang kedua. Sejauh 15 km. Alhamdulillah rezeki yang kedua. So jom, bismillah. Semoga selamat sampai ke rumah customer yang kedua. Let's jom. Okay guys, hampir sampai. Dah sampai dekat BSP. Dah baik. Satu lagi. Terima kasih. So deliver order. Grab. Aku tak tahu kenapa dia kena ambil 2 kali gambar. Dia kata gambar tak clear. So jomlah kita cari order yang ketiga. Let's jom. So sekarang kita berada di BSP, Bandar Sri Putra Bangi, Kajang ke Bangi Tah. Bangi ke?
Jom, jom, jom. Okey bang. Okey, bang. Terima kasih. Okey, hati-hati ya. Okey. So, order yang ketiga belum masuk. Nanti aku sambung balik bila order yang ketiga dah masuk. Nak pergi mana eh? Baru nak tutup guys. Order dah masuk. Ayah. Tengok sikit mana. Ayam gepuk Jogja. Okey, jom. Ayam gepuk Jogja sebelah ni. Double. So guys, order yang kita dapat 2 order. Order yang ketiga dan keempat, alhamdulillah. So jom kita ambil order yang ketiga, ayam gepuk Jogja. Return. Nanti aku sambung balik. Berkabuh. Jom kita ambil order. Alright. 611. Tak siap lagi. 611F. Berapa bang? Okey. 6 Okey. Order belum siap. So, tunggu saja. Jadi dah siap aku sama. Okey guys. Order dah dapat. So, jom kita collect order yang kedua. Aku tengok-tengok tadi kan. Order yang ketiga, keempat ni orang sama. Alhamdulillah. Dah collect. Okey. So, kita collect order yang keempat. Let's go. Order keempat kita ambil Imat. Imat. Nanti aku sambung di Imat. Okey. Dah sampai kaki sini. Ya. Kalau sekali tengok pisau dah kot kena scan. Tapi tengok sebelah sini sama buka. Buka. So, arrive 259. Grab dia 259. Ya, dah siap. Terima kasih. Chicken mayo. Okey, collect ada. So, jomlah kita hantar order yang keempat dan ketiga. Keempat. Apa ni? Kaca. Ya guys, kaca lah. Kita
Jom. Kita hantar order ketiga dan keempat. Let's jom. Okey, nanti sampai ke rumah customer yang ketiga dan keempat. Alamak. Oi. Aduh. Nanti aku sambung balik. Si 14.7. Assalamualaikum. So, kita duduk depan pintu ni. So, Then in 70 meters, turn left. sini 14.7 ambil gambar. Okay. Lepas tu arrive. Dah sampai view bawah. Alamak, lain tak ada lah. So lain tak ada kita. Biasalah guys, rumah apartment, rumah kondo macam gini lain memang tak ada. So kita letak, kita ambil gambar bawah. Terpaksa macam mana. Itu biasanya kalau tempat-tempat ataupun ataupun rumah tinggi-tinggi macam ni, kondo ke apartment ke kan, kalau lain tak ada, tak boleh buat apa guys. Memang kena ambil turun bawah, ambil gambar blok. Kalau aku macam tu lah, ambil gambar blok. Tapi first thing first, kau check bila kau dah sampai rumah customer, kau ambil gambar, kau hantar customer, which is menandakan kau dah hantar lah. So tengok baru boleh. So apa kita boleh buat? Sebelah sana, sebelah sana patutlah risau. Sudah mana motor aku. Risau guys, risau. Sebab aku rasa kursi ni ada. Okay, ambil gambar ni. Okay, deliver. Tak boleh kan? Okay, sekali lagi. Aku tak tahu kenapa app Grab aku macam ni. Nantilah malam ni aku nak try install and uninstall balik. Okay, mantap. So biasa aku bagi 5 star. Alhamdulillah. So okay, yes, yes, submit. Okay guys, kita menunggu order yang kelima. Okay, nanti dapat order kelima aku sambung balik. Okay guys, dapat order yang kelima di Bangi Avenue tu, dalam CS, Pusaraya CS tu. So aku tadi dah nak ke kanan dah. Aku fikir kat mana ni? Situ. Aduh. So aku tunggu balik dah dekat terfilat ni. Alah, itu depan tu, dalam. So hantar dekat je. So jomlah kita ambil order ni. Okay guys, aku akan sambung balik bila dah sampai CS punya Pusaraya. Situ je. Okay, nanti kita sambung balik. Okay guys, dah sampai. So Mitsui ni ke Mitsui? Mana Mitsui? Hot. Kumelak. Aku tak pernah masuk dalam mall ni. So kita carilah mana Mitsui punya kedai. Itulah. First time lah aku masuk ni. First order, first time.
First order, first time. Tu Matsui. Okay guys, dah pick up and collect. Tak ada macam kena ambil gambar. Entahlah, aku pun tak tahu. So, jomlah kita hantar. Nanti aku sambung bila dah nak sampai rumah customer lah. Okay. Okay guys, order yang kelima hantar belakang ni ke, belakang benda CS Smart ke. H2 Auto Garage. Sini. Grab Sophie. Atas nama Sophie? Ya, okey. Ya, ambil gambar ya. Sama. Tengok. Yes. Submit. Okay guys. So jom kita cari order yang ke-6. Let's jom. Mak. Return. Tak pernah sampai sini. Jom. Okay guys, aku baru nak berhenti minum air. Masuk order. Kemana kau ini? Kemana kau ini? Warung nasi dagang Ori Terengganu. Ini mesti hantar. Hah. Jom, tak masa menyih. Jom. Bismillah. Dah, jom. U-turn di sini. Lepas tu, okey ni. Aku sambung nanti bila sampai kedai. Ya. Guys, dah sampai. Warung nasi dagang. Sekali ya? Ni abang punya. Hah? Ni abang punya. Oh, terima kasih. 21. Alhamdulillah rezeki guys. Pernah dagang ke? Oh, dapat rezeki guys. Alhamdulillah. Sangkut. Ni sini. Ni aku punya. Alhamdulillah. Semoga akak ni dan semua lah benda tu memudahkan rezeki selalu, memudahkan segala urusan. So jomlah kita hantar order ni 18 kilo. Let's go. Jumpa korang semua di Semenyih. Let's go. Dah nak sampai. Di sini. Wow. Baru letak bawah bumbung. Okey, boleh. Tidak ada masalah sih.
the puppy. Okay, settle order yang ke-6. Alhamdulillah. Kebas untuk oi. Bismillah. So, mencari order yang ke-7. Let's go. Let's go. Okay guys, dapat order yang ke-7. Alhamdulillah. Burger King. Dekat saja. Dekat saja. Burger King. Mana Burger King? Itu dia Burger King. Sudah nampak dia. Sudah aku nampak dia. Apa sama nak main ni? Patu ni. Tutup. So, jom kita ambil order. Alright. Tarik 967. Bang, Grab 967 ada bang? Alhamdulillah. Okey, ni semua? Semua? Terima kasih. Sebaya siap guys. Dah collect. Jom. Air kena tak depan. So jom. Thank you. Tak depan air, makanan tak belakang. Jom. Sampai makan semua, aku akan sambung. Mana ni? Okay, semuanya impian. Okay guys, nanti sampai makan semua aku sambung balik. Nak hantar order. See you di rumah customer yang nombor 7. Jom. Okay guys, sudah hampir sampai ke customer yang ke-7. Sekejap, jalan berapa ni? 16. Satu lagi. Oh, mana. Dia kata apa? Tinggal pagar mailbox je. Thank you bos. Okay. Baik. Assalamualaikum. Okay. Sama. Ini senang. Welcome. So, okay. Yeah. Bismillah. So, order ke-7 settle. Jom jadi order yang ke-8.
Let's go. Nanti dah masuk order aku sambung balik. Sebab ni area ni area pedalaman sikit lah. Semenyih kan. Aku kena keluar dulu ke bandar Semenyih baru akan dapat order. Kalau dapat sekarang rezeki lah kan. So kita kena keluar dulu pada bandar, pada tempat ni untuk cari order yang ke-8. Let's go. Hopefully hari ni tak hujan lah. Hopefully. Harap-harap lah. Okay. Nanti order ke-8 masuk, aku akan record semula. Okay guys. Tunjuk. Okay guys. Sudah dapat order Momoyo. Sini lah. Jauh sikit. Order yang ke-8 adalah Momoyo. Jom. Oh. Order yang ke-8 Momoyo. Ya. Itulah. $182. Okey, saya order cash. Oh, 10 kilo. Jomlah. Benda dah pick up. So, jomlah kita hantar. Boleh. Ya. Kena ada benda ni tau. Penyangkut ni barulah dia tak bergerak. Okay. So, jumpa korang semua di tempat customer yang ke-8. Let's go. Okay guys, order ke-8 dah delivered. So aku tak sempat nak ni sebab dia datang, dia pergi kedai ada orang, lepas tu aku call baru datang. So tak sempat nak record lah. So sekarang dah pukul 2, aku nak rehat jap, nak pergi surau ke petrol pump ke, kita nak solat-solat, makan jap. Lepas tu bersambung lagi. Okay, nanti apa-apa aku sambung balik. Bye guys. Untuk video yang lepas kita ada buat challenge kan. Challenge iaitu kita cedok sampai kita tukar tayar motor kita. So alhamdulillah in total aku boleh dapat dalam lebih kurang 3 ke 4 hari, lebih kurang dalam 300 lebih itulah. So alhamdulillah juga aku dah tukar tayar aku. Tapi surprisingly surprise, aku juga tukar sport rim. Sport rim ni aku beli set combo. Kau boleh tengok gambar di tengah ni. Set combo berserta tayar, berserta tube, berserta disc depan, tayar, rim dan skru untuk disc lah. So harga dia lebih kurang korang boleh tengok dalam video ni. So rim apa yang aku tukar? So aku tukar rim ala-ala macam Engkai lah. Engkai 6 batang macam 125 ZR. Okay, untuk bahagian depan ni rim aku saiz 1.6. Dan tayar ni sebenarnya tayar motor asal, tayar asal, which is saiz 80, 90, 17. Ini adalah saya ni tayar sport rail. Aku guna tayar yang lama sebab tayar yang combo tu dia bagi 70, 90.
bagi aku dia sesuai dengan rim ni standard. Tapi aku punya nak layan corner lah. Macam itu senang kita nak layan corner. Aku pasang balik lah tayar ni. So alhamdulillah nampak okey, tak nampak pelik kan. So dapat disc, dapat rim, dapat tayar. Untuk ni tayar untuk depan. Dan tayar belakang saiz 185. Okey. Dan tayar belakang ni tayar combo lah yang aku dapat dalam combo tu. Which is tayar belakang ni tayar sama depan 80, 90, 17. Tayar lebih kurang macam tayar ni, apa dah nama, Maxxis Diamond. Lebih kurang. So far aku guna so far okey, alhamdulillah. Semua ringan lah pada tayar asal yang RS punya. Tengok. Which is dia punya look okey lah. Nampak tak ada nampak pelik sangat. Tayar belakang, tayar depan. Bagi aku tak ada nampak pelik lah. Alhamdulillah, lawa. Dia kata macam bunga lawang lah. Rim bunga lawang. Okay. So dengan itu kita telah berjaya untuk mendapatkan rim beserta tayar. So aku rasa itu sajalah untuk challenge kita kali ni. So aku rasa macam best pula kan buat challenge ni kan. So kalau korang ada idea ataupun apa-apa saja idea, boleh drop komen di bawah. Sama ada aku nak suruh aku tukar ECU ke, nak suruh aku tukar headlamp ke, ataupun nak suruh aku tukar exhaust ke, just drop komen bawah. InsyaAllah kita akan buat challenge yang baru, which is ikut yang apa yang korang recommend lah. Kalau aku rasa okey nak buat sukan, InsyaAllah aku buat. So itu saja untuk video kali ni. Aku harap korang semua enjoy dengan video kali ni. Dan yang mana baru sampai ke channel ni, jangan lupa subscribe, like, comment and share. Dan yang dah lama dalam channel ni, aku ucapkan ribuan terima kasih. So kita punya subscriber dah menuju ke hampir 550. Alhamdulillah, kita slow-slow naik. Aku tahu channel aku ni agak slow sikit sebab aku pun sibuk sekarang ni kan. So yalah, aku rasa itu saja. So jumpa korang semua di next video. Bye. Assalamualaikum.